C6 H12O6. C6H12O6. Kena ingat hafal So glukos C6H12O6. Sekarang ni kita tengok kat bawah. Okay, tuliskan persamaan kimia. So sekarang ni kalau nak tulis, kita ada C6H12O6. Okay. Sekarang ni kalau penampaian ni dia tak adalah react dengan apa-apa. Kita biar je dia, tapi boleh letak yeast kat atas ni macam tu. Sebagai dia punya catalyst lah. Okay. And then dia akan menghasilkan apa? Etanol. Okay, etanol. So etanol ialah C2H5OH dan dia punya byproduct ialah carbon dioxide. Okay. Cuba balancekan. Balancekan. I give you 1 minute untuk balancekan. Okay, done. Right, jom kita check. So, time's up. Okay, check dengan your answer. So, you will put 2 here and 2 here. Okay. So, baru dapat 2 markah. Kalau tadi tak balance kan, only 1 mark. Okay. So, kalau tak tahu pun nak balance kan, tulis je dulu. Sebab dah ada markah dah sebenarnya. Kalau if you write the bahan tindak balas betul, hasil tindak balas betul, reactant and product betul, meaning dapat 1 markah dah. Okay. Kalau balance lagi bagus, you get another mark. So, total is 2. Alright. Next question. Dia kata namakan bahan X and bahan Y. Okay, substance X and Y, compare the observation. Kena cakap dia punya pemerhatian apa. Observation, bila 5 cm magnesium ribbon is inserted into a test tube containing substance X and substance Y. X dengan Y tadi apa dia? Jom. Okay, bayangkan. Dalam ni ada X and dalam ni ada Y. Okay, nak tanya balik. X apa, Y apa? Hani dulu. X apa? From soalan tadi yang flowchart tu. Cuba tengok X apa. Hani jawab yang X. Zakwan jawab yang Y. X tadi tu pemangkin dia kan, teacher? Bukan. Cuba tengok kat mana. Dekat flowchart tadi, X tu yang mana? Sebab mangkin dia dah tulis dah. Betul tak? Bawah tu kan, dia dah tulis kan. So, bahan X ni, I have no idea, teacher. ni kena recap balik. Okay, please do your own revision. Okay, so kita dah cover last class. Ethanol is alcohol. And then ethanol ni dia campur dengan ni alcohol and dia akan campur dengan carboxylic acid untuk produce ester and water. Okay, now ethanol kita ialah alcohol lah. So kita punya substance X ni ialah kita punya carboxylic acid. So what is the carboxylic acid, Hani? What? Carboxylic acid? Carboxylic acid kita apa? Nama carboxylic acid kita. Ni dah tulis dah. Propanoic acid. Boleh? Okay. So tahu tak macam mana dapat propanoic acid ni? No. Okay, ini kita dapat dari, ini kita panggil structural formula tau yang lukisan ni, structural formula. So, structural formula ni
boleh tells us our alcohol dengan our carboxylic acid. So you just need to isolate the COO. This one is the functional group. So ignore the COO and then you see at the front we have C2H5. C2 and H cuba kira 5. So kita akan tulis C2H5 and carboxylic acid memang kena ada COOH. So you put COOH. So as you can see, total of carbon we have 2 plus 1. So 3. Kalau 3 carbon meaning kita punya prefix would start with prop. Macam tu, propanoic acid. Okay. So that's why kalau dia carboxylic acid kita panggil dia oic acid lah. Dia habiskan, dia ends with oic acid. Macam tu. So nama dia propanoic acid. If it's alcohol then nama dia propanol. Macam tu. Kalau dia alkene nama dia propane. Kalau dia alkene nama dia propene. Nampak tak? Sebab dia ada 3 carbon. Okay. So ingat balik. Yang prefix dengan suffix punya nota from last class ada kan? Ada. Okay. Kena biasa kan? Do your own macam teka-teki lah buat macam soalan sendiri and tanya sendiri and try to identify the name. Kena biasakan nama methyl, ethyl, pada meth, eth, prop, but, pent. Tu semua hafal. Dia takkan bagi dalam exam. Okay. Okay. So that's how I know. Nama dia ialah propanoic acid. Okay. Clear tak? Yes, teacher. Alright. So now, our X is propanoic acid. Okay. Zakuan pula. What is our Y? Y ethyl propanol. Yes. Ethyl propanoate. Okay. Ethyl propanoate. Sekarang ni, kita dah tahu dah. X ni acid, Y ni ester. Okay. Now, if we were to put, dia kata 5 cm pita magnesium. So, bayangkan macam dekat each of these test tube, masukkan. Okay, kita masukkan dia dah tenggelam lah. Macam tu, let's say kan. Okay, ni magnesium. So, what happened? Dia tanya apa? Compare the observation. Okay. Yang ni kena recap sikit. Kalau ingat bab 6 form 4. We have acid, base and salt. Acid, base dan garam kan? Acid, base dan garam ni dalam, let's focus on acid dulu. Okay. Sekarang ni, ingat tak? Acid ni, dia boleh react dengan apa? Boleh bertindak balas dengan apa? So, kita kata acid punya chemical reaction. Kalau dalam bahasa Melayu ni sifat kimia acid lah basically. Okay. Sifat kimia acid. So sifat kimia acid ada 3. Kena hafal Kena hafal. Very important. This is very important. Okay. Acid dia boleh bertindak balas dengan first logam reaktif. Siapa tahu logam reaktif tu apa? Can help me. Logam reaktif tu apa dia? Zinc je. Zinc boleh betul. Siapa qualify jadi logam reaktif? Zakuan. Entahlah. Dia macam ni tau. Dia tengok satu siri ni kita panggil siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam ni lebih kurang je macam siri elektrokimia. Okay, ingat tak yang kalau nak kahwin mesti ada bla 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 tu. Okay. So, ingat balik. Kalau nak kahwin, mesti ikutlah cara sendiri. As long as you guys remember. So, interchangeable lah. Kadang orang letak kalsium dulu. Kadang orang letak natrium dulu ke atas. Tak kisah. Okay. Yang atas tu macam doesn't matter sangat. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hidup kekal abadi. Okay. Sekarang ni logam reaktif ni maksudnya anything that is above hydrogen dalam siri kereaktifan. So sekarang ni kita tengok magnesium ni dia dekat sini kan. Maksudnya dia tergolong dalam logam reaktif. Okay. So which means that acid ni dia boleh react dengan magnesium lah. Okay. So bila dia react dengan magnesium dia menghasilkan apa? Okay. Untuk dia punya hasil ni pun actually you guys
nak hafal, tapi kalau tak nak hafal, boleh buat rumusan sendiri, buat contoh sendiri. Maksudnya kita conclude sendirilah. Contohnya, acid. You take one example. Okay, ni cara untuk tak hafal tau. Maksudnya, you suggest your own acid and logam reaktif. Contoh tengok teacher buat. Contoh, acid hydrochloric. Lepas tu logam reaktif, maybe I take zinc. Contoh. So, dia akan menghasilkan Zn dengan Cl, dia akan partner lah. So, ZnCl2. Okay. So, 2 tu sebab Zn2 plus. Okay. So, jangan buat ZnCl sahaja. Okay. And ni dah hilang. So, tinggal H. Takkan nak tulis H je. H2 lah, hydrogen gas. Okay. So, maksudnya acid bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam. Garam dengan gas hidrogen. So, nampak tak? Teacher kata tak payah hafal. Tak payah hafal means kita kena buat conclusion kita sendiri. Kena buat, carilah contoh sendiri, buat contoh sendiri. Okay. So, itu untuk acid dan logam reaktif. Okay. Kedua, acid boleh bertindak balas dengan base. Okay. Bila teacher kata base, base ni ialah anything yang ends with O, oksida, ataupun anything that ends with OH, hydroxida. Okay. Sekarang ni kalau yang hydroxida ni, kita akan panggil dia alkali. Okay. Yang XXO tu, anything that ends with O, kita panggil dia base je. Okay. Sekarang ni, acid dengan base bertindak balas menghasilkan apa? So, let's say you guys tak hafal. Garam dengan air lah dia punya produk kan. Garam dengan air. Tapi contohlah tak ingat. Buatlah sendiri. Apa nama contoh? Contohnya macam HCl. Contoh Lepas tu base. Contohnya magnesium oksida. And then Mg dengan Cl. So MgCl2. H dengan O. Takkan nak tulis H dengan O je. H2O. Nampak? So that's why I say tak payah hafal pun. Kadang kita boleh buat kita punya conclusion sendiri. Right, ketiga, last one. Acid can also react with carbonate. Okay, garam karbonate. So karbonate ni anything that ends with CO3. Okay. So produk dia ialah garam, salt, water and carbon dioxide. Okay. Tu je. Hafal tiga-tiga ni. Alright. Acid boleh bertindak balas dengan tiga-tiga ni. Again, I repeat. Logam reaktif, base dan yang ketiga karbonate. Alright. So sekarang ni kita akan tengok soalan ni. Sebenarnya dia tadi you tengok dia ni chapter 2 form 5 kan, mesti tak ada masuk benda lain. Tengok dia boleh integrated tau. Integrated means dia masuk bab lain juga. So macam soalan ni dia kata bandingkan pemerhatian. Sekarang kita tahulah bahawa propanoic acid ni dia boleh react dengan magnesium. Maksudnya apa yang jadi? Dia akan menghasilkan garam dengan gas hidrogen. Faham tak? H2. Meanwhile, ethyl propanoid ni ester. Ester tak bertindak balas dengan logam reaktif. So, dia tak akan hasilkan apa-apa. Okay. So, sekarang ni kalau nak cakap, kita tak boleh cakap gas hidrogen. Kita kena cakap apa? Kalau pemerhatian. Ada sesiapa tahu tak? Kalau pemerhatian. Sebab dia suruh cakap pasal pemerhatian kan? Dalam test tube yang X ni. So, pemerhatian ada siapa-siapa nak try tak untuk tabung uji X? Gelembung. Yes, gelembung apa? Gelembung Gelembung. Apa warna gas Colourless hidrogen? gas. Yes, colorless, betul. So, gelembung gas tidak berwarna. Very good. Colorless gas bubble. Okay, sebab hydrogen gas tak ada warna. Ingat kan? Last class. So, sekejap ni tulislah dia punya answer. Okay. So, for translation, sekejap. Kita buat. Propanoic acid and ethyl propanoic. Okay. Yang NBM tak ada E. Propanoid. Alright. So sekarang ni macam mana nak tulis dia? Kita tengok.
Markah dia 4. Maksudnya tadi kita dah identify bahan X, bahan Y, dah satu markah. And then kita compare, lagi 2 markah. Okay. So kita kata untuk yang in test tube containing dalam tabung uji yang mengandungi terlalu dua bahasa ni. Containing substance X dulu. Substance X. Okay, boleh kata apa? Colorless gas bubbles is produced. Colorless gelembung gas tidak berwarna tau, Zakuan. Gelembung gas tidak berwarna. Produce. Ataupun kan ada satu perkataan ni, tahu tak? Pernah dengar tak? Effervescent. Okay, ataupun boleh kata effervescent. Effervescent ni ialah pembuakan. Okay, pembuakan. Alright. Mana-mana lah. Okay, so boleh cakap lah effervescent. Lepas tu kalau dekat tadi yang bahan Y tu ester. Ester nothing happen. So cakap lah. Maybe kita kata no change. Tiada perubahan. No change in test tube containing substance Y. Okay. Dah cukup. Macam tu je. Macam ni tau. Kalau ditanya, kalau contoh lah markah dia maybe 6 ke 7 ke contoh then you explain. Tapi nak overkill tak kisah pun. Nak over explain kan. Tapi jangan buang masa lah. Sebab soalan ni 4 markah je. Faham tak? 4 markah tu ni satu. Ni satu. Ni satu. Ni satu. Let's say dia kata compare and explain kan. Explain the observation. Explain. Then cakap lah pasal tadi acid can react with reactive metal which is magnesium lah tadi in the question to produce salt and hydrogen gas. So hydrogen gas tu lah yang colorless gas bubble. Meanwhile ester cannot react with magnesium. Gitu aja. Ni. Okay, everyone faham? Boleh buat thumbs up kalau faham. Okay, Hani okay. Zaka okay. Very good. Okay, now jom kita tengok next question. We have jadual 1 menunjukkan 2 jenis pelarut solvent yang boleh didapati di makmal. Let's say we have now dia bagi given solvent A ethanol, solvent B water, air. Berdasarkan jadual 1, bahan manakah lebih sesuai digunakan sebagai pelarut dalam penghasilan minyak wangi? Terangkan. Rasa-rasanya which one is more suitable? What do you guys think? Ethanol. Yes, very good. Kenapa? Mana? Okay, kalau cakap ethanol dapat 1 mark. Okay, Zakuan rasa kenapa Zakuan? Zakuan cakap ethanol juga tak? Ya. Why? Why do you think? Kepekatan. Okay, no. Tengok dia punya clue dia kan, solvent, pelarut. Pelarut ni kita ada 2 jenis. Sebab dia alkohol. Dia alkohol. Alkohol ni ialah pelarut organik. Organic solvent. Pernah dengar tak? Okay, so cerita dia, kita boleh kata perfume ni pun kiranya, okay, perfume ni, tengok mana tadi contoh, perfume ni ester tau. Okay, ester ni kalau tengok, okay, teacher tulis balik lah. So, tak apa, korang ada kan dalam ni, lupa pula. Ni. Cuba tengok, semua karbon, hidrogen, oksigen. Kita panggil non-metal, bukan logam. Maksudnya dia ialah sebatian covalent. Okay, sebatian covalent, dia boleh larut dalam, ingat tak, dalam apa? Pelarut organik. Organic solvent. So, boleh kata perfume soluble, larut dalam in organic solvent, sorry. In organic solvent. So, organic solvent tu siapa? Ethanol lah.
Faham tak you guys? Ni boleh recap balik ni. This is from chapter 5. Chapter 5 form 4. Okay. Dia under ni lah. Chapter 5 tu ikatan kimia, chemical bonds. Kita belajar pasal ionic, covalent, hydrogen reactive and metal, logam, ikatan logam. Lepas tu under ionic and covalent tu dia bincang pasal perbezaan kan, perbezaan. So perbezaan sifat fizikal. Sifat fizikal dia kalau macam contohnya sebatian ion kan, kalau sebatian ion kita recap sikit lah. Oops. Tebalnya. Lah. Okay. Sebatian ion dia apa? Ingat tak? Larut dalam air. Soluble in water. Tapi dia tak larut dalam pelarut organik. Terbalik dengan covalent. Okay. So covalent punya sebatian. Okay. Teacher tulis apa? Kat sini dia tak larut dalam air. Tapi dia larut dalam pelarut organik. Pelarut organik ni organic solvent. Contohnya etanol. Etanol boleh, propanol boleh, tetrachloromethyl boleh. Banyaklah. 111 trichloroethene boleh. Macam-macam. Okay. Okay, I hope you guys okay lah. Yang ni bab-bab yang senang kan. Bila kita belajar yang form 5 punya, tiba form 4 punya macam senang pula kan. Selalu gitulah. Alright. So baik kita score form 5 juga. Tengok kan form 4 okay, form 5 okay berdapat A tau korang. Let's go. Jom kita tengok next question. Okay. Untuk soalan C ni, I want you guys to namakan ester dia. Okay, this is your task Okay, I give you masa 5 minit. 5 minit buat apa? Namakan ester. No. First, bagi tahu teacher apakah alkohol yang kita pakai. Apakah carboxylic acid yang kita pakai. Alkohol apa, carboxylic acid apa, and apakah ester yang dihasilkan. Okay, boleh tak? Boleh lah kan. Okay, boleh refer to your notes. Okay, 5 minutes. Lama sangat pula. 3 minutes from now.
Okay. Then everyone. Ready tak nak sebut nama? Okay. Honey. Ready? Alkohol. Alkohol apa yang kita pakai untuk menghasilkan this ester? Ethanol. Yes. So, kita guna ethanol. Correct. Sekejap. Okay. Zakwan. Carboxylic acid. Butanoic acid. Very good. Butanoic acid, butanoic. Okay. Okay. Ester. Honey balik. Honey. Ester. Nama ester ni. Butanoid. Apa? Butanoid. Apa depan dia? Ethyl. Very good. Ethyl butanoid. Sama tak, Zakwan? Tak sama. The first part kita pakai alkohol punya. So, ACCA. Ingat tak? So, yang ni kita akan pakai the alcohol punya part. So, nama dia, dia kan nama dia kan ethanol kan. So, kita panggil lepas dia ethyl. Eth datang dari alkohol ni lah. Alkohol. Ethyl and butanoic acid, butanoid. Okay, clear tak, Zakwan? Clear. Okay, alright. So, sekarang ni, bila kita tengok kalau yang structural formula ni, ni kita panggil formula struktur lah. Kalau formula struktur kita pakai terbalik tau. CAAC, ingat. Boleh refer balik. Okay. Sekarang ni, kita tengok. Dia punya soalan pertama, namakan proses untuk menghasilkan ester tersebut. So, tadi ni teacher dah mention dah. Proses dia is esterification, okay. Pengesteran ataupun esterification. Pengesteran. Namakan bahan-bahan yang terlibat dalam tindak balas itu. Tadi kita tahu dah. Yang Hani dan Zakwan dah jawab tadi. Betul, very good. So, ethanol. Ethanol, ya Allah. Tulisan. Ethanol. Dan asid butanoik. Okay. Right. Dengan menggunakan bahan-bahan di C1, huraikan bagaimana ester dalam rajah 1.2 dapat disediakan dalam makmal. Sekarang ni, kalau soalan macam markah yang besar macam ni, first step that you need to do is know the division of mark lah. Division of mark ni maksudnya macam mana tau? Ni 2 markah. Observation agak-agak maybe 1, 2, 1 lah. Okay. So kita tengok 8 tolak 3. So procedure agak-agak 5 ke 6 steps macam tu lah. Agak-agak lah, plus minus. Okay. Macam tu lah. So kita tahulah nak tulis berapa banyak. Okay. Nah, ester ni sangat simple dia punya prosedur dia. Di mana kita campurkan dua-dua bahan ni and then kita perlukan, jangan lupa tau, makin kita, catalyst kita. Acid sulfuric pekat. Okay. So, let me add one page lah. Okay. So, procedure jom. Procedure. Okay, sekejap teacher nak brief dulu what happened. So, let's say we have test tube. Kejap, dia spesifik tak silap. Teacher dia kena panaskan. Kalau panaskan, you cannot use test tube tau. Dia kena guna boiling tube. Tube pendidihan.
Tip pendidihan. Tip didik. Tabung uji. Tabung didih. Ya Allah, teruknya. Ni direct translation sangat ni. Tabung didih. Okay, tabung didih in Malay. In English, boiling tube. Okay. So sekarang ni, kita akan masukkan yang pertama ialah let's say kita tadi apa? Nama asid butanoik. Asid butanoik. Masukkan. Lepas tu, kita masukkan kita punya alkohol tadi, etanol kan? Etanol. And then, kita akan add a few drops of jangan lupa our mungkin H2SO4. And then what happen is kita akan panaskan tau. Heat kan. Okay. Okay, heat. Lepas tu kita akan biar dia boil kejap. 2 ke 3 minit. 2 to 3 minutes. That is important and very specific. So macam mana teacher tahu 2-3 minit ni? Tengoklah buku teks. Memang dia akan mention 2 ke 3 minit. Okay. So what happen is nanti kan kita dapat benda kan. Dapatlah kita punya ester kan. And then kita akan test tau. Kita dapat tu ester ke tak. So letak air dekat dalam beaker. Tak payah spesifik berapa volume pun tak apa. Cakap je. Half full. Separuh penuh. Okay. Half full. And then apa yang kita buat. Tuang the content. And then what happen ester dia akan float. Okay. So maksudnya kalau dah float tu. Yang kita dapat tu. Ester lah. Dah confirm yang kita dapat tu ester. Very easy. Very senang kan dia punya. Step by step. Okay. Yang tak senangnya, okay, jom. Dia bila senang dekat prosedur, dia akan susah dekat, maksudnya macam spesifik sikit lah. Volume dia spesifik, and then term yang kita guna spesifik. Okay, jap. Teacher recap balik. Prosedur kita kena cakap pasal action. Okay, ingat prosedur, you must mention first one, action. Kedua, bahan yang kita pakai. So, apparatus, bahan. Radas. Ketiga, quantity. Okay, quantity untuk bahan yang kita pakai. So, in one sentence, kena ada tiga-tiga ni. Okay, jom. So, prosedur yang pertama, kita akan masukkan. Okay, so action kita ialah masukkan. So, that is our action. Masukkan. Add. Okay, add. Berapa? Kita pakai 2 lah. Ingat, boiling tube ni sama macam test tube lah. Ingat kan? 2 ke 5 cm cube. Dia punya range je. Okay, range dia 2 ke 5. Kalau beaker 20 ke 50 cm cube. Ingat 2 cm cube. Maybe boleh kata measure and pour. Apa? Measure and pour tu ialah ukur dan tuang. Boleh juga, tak kisah. Asid butanoik. Okay, tengok teacher tulis apa ni? Glacial. Kalau pembuatan ester kena mention. Kalau carboxylic acid, you must mention the word glacial. Glacial tu apa? Ada tak orang tahu? Glacial tu maksudnya pure. Allahu Akbar. Maksudnya apa tau? Dia macam pure acid tu sahaja. Okay, pure. Glacial tu pure je lah, senang. Okay. Alamak, dia terpadam. Okay, tak apa. Tadi, I mention about glacial. Glacial tu ialah pure. So, kalau nak cakap pasal acid carboxylic, cakap glacial. Kalau alkohol pula, kita akan guna perkataan pure. Okay, pure. Dalam bahasa Melayu ialah mutlak. Mutlak. Okay, mutlak. Mutlak tu pure lah. Okay. So, jom kita tulis prosedur sama-sama. So, first step, kita akan kata, tadilah masukkan add 2 cm cube acid butanoic glacial ke dalam tabung didih. Kedua, kita tambah. Masukkan
Okay, ni pun important. Okay, tengok teacher buat apa. Kalau kita punya, dia ada ratio tau, ada nisbah tau. Asid karboksilik ni, nisbah kepada alkohol kena 1:2. Faham tak? Ni nisbah dia. So if you add 2 cm cube asid butanoic, then alkohol kita ialah 4. Etanol mutlak. Macam tu. Ke dalam sabun didih yang sama. Ketiga, kita akan tambahkan beberapa titis asid sulfurik pekat. Tambahkan beberapa titis asid sulfurik pekat ke dalam tabung didih menggunakan penitis. Dan goncanglah, kita kena swirl. Goncang tabung didih tersebut. Okay, lepas tu kan, tadi kan lepas kita tambah mangkin kita kena panaskan kan, Okay, heat the mixture. So kita panaskan. Hani, if you have any trouble nak translate bagi tahu kan. Nanti teacher bacakan. Right, panaskan. Campuran is mixture. Okay, campuran ni kena panaskan slow tau. This is very important. Panaskan campuran dengan small flame. Dengan penyalaan kecil. Sehingga mendidih. Tadi teacher ada kata pasal 2 ke 3 minit kan. Sehingga mendidih selama 2 hingga 3 minit. Alright. Lepas tu, tadi nak make sure yang kita dapat tu ester, kita tuangkan content kita tu ke dalam beaker, half fill with water. Okay, basin pun boleh. Sebenarnya kita kata tuang, pour the content, tuang kandungan tabung didih ke dalam beaker yang berisi air separa penuh. Siap. Itu aja. Maybe kita kata apa? Rekod pemerhatian. Macam tu. Okay everyone, ada any question nak tanya terhadap prosedur dia ni? Teacher, Mhm. apa beza air suling dengan air biasa? Sama je. Soalannya kalau air suling ni kita pakai untuk macam ni kan, dia nak test bentuk float ke tak je. Okay, kalau air suling ni kita guna untuk macam test yang lebih spesifik. Maksudnya tindak balas, contohnya maybe kita kata kumpulan 1 dengan air. So kita pakai air suling yang tu. Oh, Ni cuma nak test macam dia punya density je. Okay. Boleh je nak cakap air suling pun boleh. Dia tak kisah sangat.
Okay, alright. Boleh kita move on to our, belum next question lagi, still the same question tapi nak jawab yang soalan pemerhatian dengan yes, okay. So both okay. Now kita tengok tadi nampak tak prosedur kita agak-agak 5 ke 6 step. So it's important tau untuk draft dulu apa yang kita nak buat. So kita adalah override ataupun sometimes budak tulis 2 je step. Mestilah tak dapat markah full kan. So nampak tak cantik je kita punya prosedur ni. Okay, next kita kata pasal pemerhatian. So pemerhatian ni you can cakap lah apa benda yang kita observe, bau ke warna kan. So warna alkohol pula. Warna ester ni dia tak ada warna tapi kita boleh bau. Bau dia ialah manis. I'm not sure if wangi boleh ke tak sebab kalau if I'm not mistaken fragrant smell, wangi dia tak terima tau. Dia kena like buah, bau buah atau bau manis. Okay, so kalau korang ingat tak kalau korang ingat lah this info, janganlah tulis wangi, takut dia tak accept. Okay, so cakap apa, bau manis ataupun bau buah, fruity and sweet smell lah macam tu. So kita kata sebatian berbau manis terhasil lah macam tu. Apa? Sweet smell compound is produced. Okay. Okay, persamaan kimia pula. Tadi kita ada, okay, cuba korang tulis dulu persamaan kimia dia. I give you 1 minute. Yang ni persamaan kimia. Cuba korang buat. Nanti check with my answer. Okay, try. Teacher, chemical equation bersama siapa ni? Antara ester dan air ke ataupun Antara ni macam mana nak hasilkan ester, antara carboxylic acid dengan alkohol. Carboxylic acid dengan alkohol menghasilkan ester dan air. Nak tengok persamaan kimia pasal tu. Okay. Alright. Okay, right, done. Jom kita check
Okay, nak suruh korang bacakan lah. Sekejap, tadi last kali Hani kan, so Zakwan. Okay, Zakwan boleh bacakan tak dia punya bahan tindak balas? C2H5OH tambah C2, H5OH tambah C3H7COOH. okay. Untuk dia punya hasil, Hani. C6 Eka. Okay, buat macam ni dulu. Tulis I don't tengah-tengah know. dulu. Tulis tengah-tengah dulu. Apa yang Esther kena ada is COO. Must have. COO. Okay. And then, kita akan letak something sekejap. Actually, soalan ni tadi dia bagi ke? Oh, you can read directly from here je sebenarnya. Boleh juga. So, sekejap. COO kat tengah. So, COO. And kat depan tu ada C3. So, C3H7. And then belakang we have 2 H5. Tada. Okay, what if ni tak bagi? Kalau tak bagi sebenarnya you can do the same kat sini. Kalau ingat tak? Kalau this one we call as molecular formula. Molecular formula kita akan ikut CAAC. So you akan ambil CA maksudnya carboxylic acid. Carboxylic acid ambil this part of carboxylic acid. So C3H7 and then alcohol part C2H5. AC is alcohol, so C2H5. Tada, kan sama? Alright, so banyak cara, 2 cara. Plus H2O. Okay, dapat tak? Zakwan dapat? Dapat. Okay, alright, very good. Now, kita proceed to next question. Alright. So, lepas ni kita masuk dah chapter 3. Now, chapter 3 ni very famous lah sebenarnya dan senang nak score. Dia macam bab 7 last year punya form 4 kan, ada tindak balas. So ini ialah bab yang senang untuk form 5. Okay. Table 5 shows the heat of neutralization for 2 sets of experiments using different monoprotic acid. Monoprotic acid apa? Apakah asid monoprotic? Siapa ingat? HCl. HCl. Lagi? Hani pula. Apa dia? NO3. HNO3. Betul. So tahu kan monoprotic ni apa? Apa maksud monoprotic? Weak acid. No. Strong acid. Mono tu macam ni tau. Acid ni kita kena tahu yang acid dia ada 2 classification tau. 2 classification. This is how you classify acid. First you can see dia kuat atau lemah, strong or weak. Okay. Kedua, we can classify into monoprotic or diprotic. Okay. Sekarang ni kita tengah cakap pasal monoprotic diprotic lah. Okay. Kalau monoprotic, jap, strong and weak okay tak? Strong acid tu apa? Siapa nak tolong? Jawab je. Asid kuat. Acid? Asid yang mengion lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Very good, A+. Dengar so dia completely ionized. Mengion lengkap, mengion sepenuhnya. Kalau lemah pula mengion separa, partially. Okay, partially ionized. So kalau strong again, dia lengkap, complete. Ni partial. Okay, mono dengan di pula. Mono pula, bila acid tu dia ionized, dia menghasilkan 1 H plus ion. Kalau di, dia mengion dalam air menghasilkan 2 H plus ion. Okay, ni simple explanation lah. Okay. Sekarang ni dalam soalan ni dia bagi 2 set eksperimen. Dia kata first one, dia bagi reactant. We have 50 cm cube 2 mole per dm cube of
monoprotic acid. Monoprotic acid V, dia kata. React dengan potassium hydroxide solution. And then dia bagi set 2 pula. Set 2 cuba tengok. Sama juga, monoprotic acid juga. Sekarang kan, dia dah klasifikan dua-dua pun monoprotic. Okay, monoprotic. Maksudnya, dua-dua pun monoprotic. Maksudnya dia nak cakap pasal the first one lah. Is it strong or weak? Faham tak? Sebab dia dah cakap dah dua-dua monoprotic. So maksudnya, one is strong, one is weak. Faham tak? Faham tak? Okay. Zakon okey tak? Okey. Okay, sebab dia dah cakap dia monoprotic. So maksudnya, dah tak boleh dah nak teka dia diprotik ke apa ke, dia dah cakap monoprotic. Okay. Sekarang ni, cuba korang fikir. Cuba guess. V apa, W apa? Give you 10 seconds je. Cuba fikir-fikir kejap. Okay. So, boleh cadangkan tak? Acid monoprotic V. V apa? Honey. HCl, Okay, boleh. Betul. Kalau W pula? Zakwan. HNO3. Oops. Zakwan pula. Asid nitrik. Acid nitrik. Okay, kejap. Kalau cakap macam tu, acid nitrik dengan HCl ni dua-dua strong acid tau. Dia kena berbeza tau. Maksudnya, faham tak? Dia punya haba penetralan ni, bacaan dia berbeza tau. Berbeza So maksudnya, dia tak boleh lah dua-dua strong kan? Kalau tak, kenapa bacaan dia berbeza? Faham tak? HNO3 dengan HCl ni, both are Kuat. kuat. So one must be strong, one must be weak. Okay. Tengok mana satu yang lagi tinggi haba penetralan, Zakwan? 57. 57. Okay. So cara baca dia kan macam maybe korang macam some student baca macam ni, negatif 57 kan, negatif. Dia kata negatif 55 lah lagi besar. Dia kata macam sebab negatif kan. Bukan tau, this is kalau dalam fizik kita panggil vector quantity kan. Vector quantity means ada direction, ada magnitude. Okay. Now, the negative sign in front is indicating benda ni exothermic or endothermic. Okay. So again, I repeat depan ni yang negatif ni menandakan dia exo. Dan kalau kita nak judge mana satu lagi tinggi, kita akan tengok the magnitude 57. Okay. So ni ada lebih tinggi lah, boleh kata lebih tinggi. So set satu ni, acid V ni, mestilah acid kuat. Okay. Dan we can say W ni acid lemah. So boleh suggest lah. Ni acid lemah. Acid lemah memang semua monoprotic. Okay. So maybe teacher kata ethanoic acid. Boleh. Acid ethanoic. Alright. Clear tak everyone? Macam mana nak identify V and W? Okay. Honey okay. Alright. Zalcon pun okay. Sekarang ni kita dah tahu V is HCl, W is acid ethanoic. Oh, dia suruh namakan. Namakan satu contoh. Dah So V, namakan lah, jangan tulis formula. Acid hydrochloric. W, ikutlah nak tulis apa W ni. Tadi V tu boleh hydrochloric ataupun nitric acid, tak kisah. So let's say kalau korang nak acid nitric pun boleh V. Untuk V, tak kisah. W boleh cakap lah apa-apa yang acid carboxylic. Ethanoic ke, propanoic ke, metanoic ke, tak kisah. Okay, jom tengok. Jelaskan mengapa terdapat perbezaan nilai haba peneutralan itu. So kita tengoklah kenapa dia cakap, kenapa dia beza.
157, 155. So tadi dah tahu dah bahawa asid V asid kuat, W asid lemah. So cakap benda tu. Okay, cakap benda tu. Check at one page. Alright. So again dia kata mengapa? 4 marks. Okay, jom kita try lah. So first cakap V is a strong acid. Lepas tu ulang balik apa yang Zakuan cakap tadi. Zakuan kata strong acid ni dia mengion dengan lengkap. Ionizes completely. So cakap benda tu. Okay. V is a strong acid. So acid V ionizes completely in water to form high concentration of hydrogen ion. And then cakap untuk acid W pula. Acid W is a weak acid. So acid W ni dia ionizes partially in water to form low concentration of H plus ions. Okay, faham tak maksud mengion separa ni? Ionizes partially ni. Faham tak macam mana? How it works? Tak faham je. Okay, kalau korang tengok balik lah bab 6 kan kita, okay lah. Teacher explain balik, teacher akan draw balik lah. Okay, so kita pakai HCl. HCl, okay contoh teacher bagi contoh. Kalau ni strong, kalau strong sekejap kita add air. Sekejap, before ni HCl ni bukan hydrochloric acid tau, kita panggil dia hydrogen chloride, hydrogen chlorida tau. Tambah air barulah jadi hydrochloric acid. Faham tak? So, dah tambah air barulah jadi asid. Dia jadi asid tu maksudnya mengion. Ionizes maksudnya jadi ion lah. Macam ni. So, nampak tak? Dua-dua molekul asid ni dia pecah. Dia mengion. Okay. Versus compare dengan, let's say I give you, tadi kita pakai ethanoic acid. So, let's say we have two molecules also. Two molecule of ethanoic acid. So, what happened now? CH3COO minus dengan H plus. Ni ionizes and then yang ni, lagi satu ni dia jadi tak ada apa-apa, nothing happen. Dia mengion separa. Maksudnya in one go dia dapat ionizer satu je. Lagi satu tu dia kekal sebagai molekul. Ni molekul, dia kekal sebagai molekul. So what happen is korang akan nampak ada satu benda yang different, iaitu dia punya arrow ni. Arrow ni dia reversible. Sebab itulah dekat asid lemah digunakan reversible arrow ni, arrow yang patah balik ni. Kenapa patah balik? Sebab memang dia patah balik. Dia patah balik buat apa? Dia go back and forth untuk melengkapkan pengionan tu, untuk complete the ionization. Faham tak? Sebab tak settle. In one go tak settle, so dia kena go back and forth. Benda ni buang tenaga tau. Macam buat kerja tak smart. Buang tenaga. Okay, so what happen dia buang tenaga? Maksudnya, okay, tadi kan nampak kan, kita punya bacaan ni negatif. Negatif mean exo. Exo means tenaga haba dibebaskan. Betul tak? Exo ialah tenaga haba bebas. Exit. Heat exit. Heat part EX exit. So, heat exit tu kan, haba yang dibebaskan tu, dia serap balik. Dia serap balik untuk complete the ionization. Faham tak? Benda tu jadi macam tak efficient lah. Dia dah haba tu lepas tapi dia serap balik. That's why we have a lower reading of heat of neutralization dalam
asid lemah. Okay, so cakap benda tu. So maybe kita kata tadi, okay, apa, some of the heat energy release. Sebahagian tenaga haba dibebaskan, yang dibebaskan during neutralization. Semasa penetralan, dia diserap balik, is reabsorbed by acid molecule W to complete the ionization. Itulah dia. Okay. So markah dia kat mana? Bila korang tadi mention strong acid, weak acid tu dapat satu markah dia share. Okay, and then explanation 1, 2, 3 and last one 4. Okay, ada siapa-siapa tak yang tak faham boleh tanya sekarang. Okay tak kawan-kawan? Boleh? Boleh. Okay, Hani okay? teacher. Alright. Okay, jom kita go to our next question. Pengiraan. Bolehlah nak try, suruh korang try lah. Calculation untuk chapter 3 ni. Oh, very, very important. Okay. Alright. Cuba try. 3 minutes. Saya nak tengok gambar kat atas. Okay. Sekejap, saya bersihkan. Ya, conteng.
Okay, dah. Time's up. Jom kita tengok. Okay. Okay, check with your calculation. Alright. So, first tengok. Dia kata hitung perubahan suhu. Okay, jap. Before that, teacher nak brief sikit. Dalam chapter 3 ni, kita akan pakai 3 formula je. Okay, calculation akan pakai 3 formula je. First one ialah QMC theta. Kedua, we have NMV per 1000. Ketiga ialah delta H ialah Q over N. Okay, one by one. Q dulu. Q ni apa benda? Q ni heat Macam dalam fizik lah, heat. Energy dalam joule. M, mass kan? Mass kan dalam fizik mass. Tapi kat dalam kimia, mass in this chapter is volume So mass in this chapter is volume. Okay. Nama je mass tapi sebenarnya dia volume. Mass is volume. Okay. C ni specific heat capacity. Muatan haba tentu. And it's constant lah 4.2. Okay, how about theta? Theta is suhu lah. Perubahan suhu. Maksudnya suhu akhir tolak suhu awal. Okay. NMV per 1000 okey kot kan. Ni dah jumpa banyak kali. N is mole. M is molarity. Molarity ni kepekatan concentration. Concentration. V is volume. Isi padu. Okay. Yang ketiga, kita ada delta H. Delta H ni, dia ialah heat of reaction. Haba penetralan, haba pemendakan, haba bla 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 bla. Apa benda. Itu semua delta H. Faham tak? Haba, contohnya haba tindak balas lah. Haba tindak balas. Pemendakan ke, penetralan ke, and so on and so forth. Okay. Dalam bahasa Inggeris, heat of reaction. Heat of apa? Precipitation ke, neutralization ke, apa-apalah yang ada tulis macam heat off. Itu ialah delta H. Okay. Sekarang ni kita nak tengok dia tanya hitung perubahan suhu. So perubahan suhu ialah kita punya theta. Okay. This is our theta. Change in temperature. Betul tak tadi theta suhu. So suhu berapa dia tanya. Macam tu lah. Okay, now teacher buat space baru. Kat sini je lah. Alright. Kita ada tak? Kalau theta tadi dia ada kat QMC theta kan? Now ask yourself. M ada tak? Sekejap dia tanya set 1 Set 1. Set 1 kita tengok balik table tadi. Sekejap. M. Okay, tengok jadual tadi ada 50 cm cube. 2 mol per dm cube. Acid HCl. Lepas tu 50 campur 50. Faham tak what happen? Maksudnya kita ada ni 50 cm cube, 50 cm cube. Lepas tu kan penetralan kita campurkan kan. Apa polystyrene cup kan. Campurkan. Dapatlah 50 plus 50, 100. Okay. So that would be your total M, mass. Kita punya V lah. Volume kita. M So sekarang ni M ni dalam chapter ni is volume lah. Volume. Okay. So 100. Lepas tu C kita ada tak? C memang constant lah. Untuk untuk air. Untuk chapter ni yang 4.2 je. Okay. And theta tak ada. Q pun tak ada. So nak cari Q kena ada. Kena ada. Boleh pakai apa? Tengoklah kat sini. Boleh pakai yang formula nombor 3 ni. Silap. Nombor 3 ni. Delta H Q over N. Okay. So guna formula tu. Delta H is Q over N.
Okay, sekarang delta H ada tak? Delta H tu apa? Haba tindak balas. So tengok atas. Inilah delta H. Inilah delta H. 57. Negative 57. Okay. So teacher suka ambil dia punya magnitude je. Yang negatif tu teacher tak ambil pun. Macam ni. Lepas tu I like to write in joule punya form. Maksudnya tadi kan kilojoule kan? Ni kilojoule. Tukar jadi joule. Kenapa? My preference lah. Saya suka. Senang. Senang tukar semua joule. Nanti last kali kalau nak tukar kilojoule, tukarlah. Okay. Right. Q over N. N ada tak? Tak ada. N boleh cari tak? Ada formula tak boleh guna? Ada. Nombor 2. Nampak tak? Senang je sebenarnya. So, N ialah mol MV per 1000. So, tadi dah nampak kan? From the question tadi, teacher nampak 0.05 dengan boleh tengok ni lah. Tengok je lah kat atas ni. Tahu tak ambil kat mana? Ambil kat sini. Kenapa 0.05 sebab teacher divide 1000 terus lah. Okay, tak apa. Buat kat atas ni 50 darab 2 bagi 1000. Boleh. Okay, dapat berapa? 0.1 mol. Betul tak? Okay. So, kita bring forward kat bawah ni. Kalau kena scroll-scroll banyak-banyak pula kan. Sekejap. Kita buat balik 50 dapat 0.1 mol. So, yang ni masukkan dalam N ni. N yang kat sini. So, kita akan dapat Q ialah 5700 joule. So, masuk kat sini. So, selesaikanlah untuk theta. And in the end, you will get 13.57. Tapi kan termometer kan dia punya accuracy dia 0.1 kan. So, tukarlah jadi 13.6 degree Celsius. Tada! Dah, boleh? Kawan-kawan. Teacher, yang 100 tu teacher dapat dari mana? 100 tu dia punya mass of total untuk ni. Nampak tak? Dia volume macam daripada acid 50. Ni acid. Oh, Lepas tu KOH. I see. KOH pun 50 kan. So 50 campur 50 dapatlah 100. Nampak? Simple. Tu je. Macam formula untuk chapter ketiga tu je. Alright. Kalau ada macam dia main-main dengan GSIM kan, maths, then korang kena relate dengan form 4 punya ni lah, bab 3 tu. More, okay. But then, tu saja, senang je, simple. Very simple. Okay, alright. Okay, let's move on to the next question. Okay. Sekejap. Lupa nak tengok markah. 4 markah kat mana? 4 markah. Yang mol ni dapat 4 markah. 1. Lepas tu 2. Q. And then 3. 3 ni dekat yang jalan kira and final answer. Tanda-tanda. Alright. Gitulah ceritanya. Jom tengok. Dengan menggunakan sama ada asid V atau asid W. Huraikan satu eksperimen untuk menentukan haba penetralan. Okay. By using either acid V and acid W, describe an experiment to determine the heat of neutralization. In your description include procedure, thermochemical equation, and energy level diagram. Okay. Apa beza thermochemical equation dengan chemical equation biasa? Persamaan thermokimia versus
persamaan kimia biasa. Tak siapa-siapa yang mahu share lah dia punya insight. Persamaan kimia tu ada yang H tu. Segitiga H. Betul. Betul? Dia tulis sama je kan. Persamaan kimia tulis benda yang sama je. Tapi kat ujung dia tulis delta H. Ada berapa macam tu. Okay, itu je beza dia. Okay. Now kita tengok pembahagian markah Kan 10 markah total kan. Jom kita tengok kat mana markah-markah dia terletak. Okay, sekejap. Tadi dah tengok kalau macam gambar rajah, jadual. Macam ni gambar rajah lah ni, energy level diagram ni gambar rajah. Gambar rajah maksudnya 2 markah. Jadual 2 markah, lukisan semua 2 markah. So ni 2 markah, okey. Thermochemical equation pun 2. So boleh agak-agak. Prosedur berapa? 10 tolak 4. So 6 lah. 6. So boleh agak-agak 6 ke 7 step macam tu. Okay. 6 to 7. Ni korang suka 6, 7, 6, 7 ni kan budak-budak sekarang kan. Okay. 6 to 7 step. Boleh agak-agak macam tu. Okay. Sekarang ni barulah kita fikir. Siapa ada idea macam nak buat ni? Ni kan selalu masuk amali. Mesti korang power ni. Menentukan haba penetralan. Any idea? Jeng jeng jeng. Ingat tak yang pakai polystyrene tu? Ni ada. Okay. Pakai polystyrene tu. Okay. So korang akan. Okay, jom kita sediakan. I'm going to brief you lah. What happened. Okay. First, sekejap dia kata tadi guna apa? Acid V atau W. So let's say I'm using acid V lah. Senang. HCl tadi kan. Okay. Sekejap tengok tadi. From the kita ikut ni je tau. Ikut dia punya bahan ni. Okay, bahan dengan isi padu dia tau. Everyone ikut je. Okay. Sekarang ni kita kata dalam kita punya polystyrene ni, first polystyrene ada HCl. Masukkan. Second polystyrene ada kita punya kalium hydroxide. Potassium hydroxide. Lepas tu buat apa? Kita ambil lah termometer sukat. Ukur initial berapa. Okay. Initial temperature. Initial ni suhu awal. Okay. Lepas tu buat apa? Campurkan lah. Campurkan tu lepas dah tuang tu cepat-cepat kacau lepas tu catat suhu. Macam tu. Okay. So tuang. Contohlah tuangkan asid kan. Kita tuang asid tu. Lepas tu kita akan kacau and catat suhu. Dan itu je. Punyalah senang. Okay. Tak tahu nak buat apa dah. Okay, jom kita try lah. Selalunya kalau kat prosedur ni pada buat ni, kita tahulah nak tambah apa-apa. Okay. Jom. So, step number 1. Pour and measure. Tadi pakai bahasa Melayu ke Inggeris tadi? Yang dia pakai Melayu. Then this time dia pakai English pula. Okay. So, measure and pour. Berapa tadi? 50 dengan 2 kan? Pour 50 cm cube 0.5 pula. 2.0 mole per dm cube. Acid hydrochloric acid into solution into, nak guna plastik boleh, polystyrene pun boleh. Okay. So into a polystyrene cup. Okay, nampak? So kita cakap lah, record the initial temperature 3
measure and pour. 50 cm cube, 2 mole per dm cube. Potassium hydroxide solution. Into another cup. Macam tu. And then kita buat apa? Record juga. Okay. Record the initial temperature. Alright. Lepas tu kita tuang. Pour the acid. Pour the hydrochloric acid. Chloric acid into potassium hydroxide solution quickly. Gitu. And then kita buat apa? Kacau. Stir the mixture. Stir and record the highest temperature reach using thermometer. Gitulah, nampak? Okay je. Tadi kan cakap 6 to 7 steps kan, dapat juga 6. Kan bila kita tengok draft tadi daripada kita tengok apa lukisan tadi kan, buat apa kan, tak ada rasa macam boleh buat 6 step kan, tengok boleh je. Okay, itulah ceritanya. Okay, now after dah tulis, kita nak buat thermochemical equation pula. So anything lah your choice of acid. Okay, so my choice of acid is hydrochloric acid. Okay, so my thermochemical equation tulis kat sini lah. Nampak? Pen ni tak betul sikit. Thermochemical equation. Okay, so HCl reacts with KOH producing KCl and H2O. Kita balance kan? Oh, dah balance. Okay, and then letak kita punya delta H kat ujung. Okay, so thermochemical equation macam ni. Kena ada delta H. Negative 57. Macam mana tahu 57? Ni dalam soalan. Okay, dalam soalan. Dan and then kita ada energy level diagram kan. Energy level diagram. Okay, korang boleh lukis dulu. Sementara teacher gerak. Dan ni try lukis energy level diagram dia. Nanti kita check. Okay. Since it's exothermic kan. Exothermic maksudnya, jangan lupa labelkan energy. And then kita akan turun tangga. Exothermic, turun tangga. Turun. Lepas tu dekat atas ni tulis kita punya reactant, bahan tindak balas. HCl dengan KOH. And dekat sini kita tulis kita punya product, KCl and H2O. And don't forget to put your delta H here. Joule, kilojoule per mole. Done! Yay! Senang, easy 10 marks kan? Boleh score tak rasanya kalau masuk exam ni? 10 markah. Boleh kan? Prosedur ni kan buat sekali je susah. Lepas tu 2 kali dah senang. Sekali je susah sebab tak tahu. Korang tak tahu kan nak buat macam mana. Okay. Alright, any question for this question? AC, ada apa-apa tak nak tanya before we move on to the next question?
Tak ada. Enggak ada. Okay. Alright. Jom tengok. Next. Oh, apa ni? Seorang pekedai lilin bercadang untuk menjual 3 jenis lilin untuk kegunaan pelanggannya. Okey. Ada lilin sarang lebah, soya dengan parafin yang diperbuat daripada petroleum. Beliau ingin melabelkan lilin-lilin tersebut mengikut nilai bahan api. Apa itu nilai bahan api? Nilai bahan api. Bagus-bagus ni soalan ni. Nilai bahan, ya Allah. Sorry. Nilai bahan api ni, dia punya unit dia kan. The unit is joule per gram. Kilojoule per gram, tak kisahlah. Tapi yang pentingnya, kita kena tahu tau, nak baca dia macam mana. Joule per gram ni maksudnya, joule ni kan tenaga. Gram ni ialah jisim. Maksudnya berapa banyak tenaga digunakan untuk bakar 1 gram of something. Macam tu lah. Okay, tenaga per gram kan, joule per gram kan. Berapa banyak tenaga digunakan untuk bakar 1 gram of something. Macam tu. Okay, so dikatakan ni pasal lilin lah. Bagi memudahkan pilihan pengguna mengikut kesesuaian kegunaan. Carakan cara untuk menentukan nilai bahan api bagi ketiga-tiga jenis lilin tersebut. Siapa anda perlu mengenai prosedur serta langkah pengiraan yang sesuai. Kena ada prosedur dengan langkah pengiraan. Okay, macam ni, ini soalan yang susah. Contoh soalan yang susah. Maksudnya macam mana tau? Dia dia masukkan eksperimen ni korang dah belajar dalam kelas kat sekolah. Tapi dia modify soalan. Kira macam kibat sikit lah. Tapi still, jangan takut. Kibat tak sangat kibat pun sebab benda ni dah belajar. Okay. Ada siapa-siapa tak yang nak sadangkan kita nak buat apa ni? Hani atau Zakwan, ada tak nak? Macam teacher kita buat macam ni lah. Boleh tak? Ada tak? Idea. Tak tahulah kita. Macam tak baca-baca tu macam tak boleh terfikir nak buat apa kan. Okay. Sebenarnya dia ni haba pembakaran. Ni ingat tak haba pembakaran punya formula pula, punya eksperimen. Okay. Haba pembakaran punya eksperimen ni ada macam ada spirit lamp, pelita. Ada pelita kat bawah dia macam ni tau. Dia pakai copper can. Ni copper can. Dalam ni air. Ni air. Lepas tu kan, basically like ni yang dalam buku teks lah. Macam cerita lagi buruk lah. Tapi basically macam ni lah. Lepas tu bawah ni ada spirit lamp and dalam ni ada macam alcohol of our choice lah. Kita punya bahan api. Lepas tu, macam ni tau how it works. Kita akan measure apa nama? Alkohol ni punya volume before dulu. Before panaskan. Lepas tu lepas panaskan, contohnya kita dah reach temperature yang kita nak, contohnya 50 degree Celsius. Lepas tu kita tiup api ni. And then kita kira berapa alkohol yang tinggal. Faham tak? So kita tahulah berapa banyak alkohol diperlukan untuk panaskan air ni. Faham tak ni konsep dia? Hmm. Kita pernah dengar tak eksperimen ni? Macam clueless je korang. Tak pernah dengar. Pernah dengar. Sekejap. Teacher try cari dekat sini sekejap. Rasanya ada ni sekejap. Oh ni nanti teacher share dengan korang benda ni. Sekejap Telegram sekejap. Okay. Teacher ada ni important diagram. Korang ada ke tiba kan? Nanti teacher share. Okay. So basically everything yang nak tahu. Actually macam pernah share je dengan Zafwan dulu. Kan? Alright. Tengok dekat heat of combustion. Mana? Ada tak kat sini? Panjang umur. Tada! Nampak?
Okay, macam ni setup dia. Sorry lah, teacher Luki buruk tadi kan. Tengok ni baru faham kan. Okay, so macam ni. Let me explain again Air ni, mula-mula kita ukur dulu yang initial temperature. Let's say suhu bilik lah awal-awal kan. Lepas tu barulah kita hidupkan api etanol ni. Before that, etanol ni kita ukur dulu tau berapa banyak volume dia. Okay, volume dia before burning, before kita buka api. Lepas tu kita buka api. Let's say kita cakap lah kita nak panaskan sampai 100 degree Celsius contoh. Once it reach 100 degree Celsius, you tiup lilin tu. Dah tamat lah maksudnya. Tamat. And then after that, timbang balik etanol ni. Ukur balik etanol ni. Tengoklah berapa banyak fuel yang digunakan untuk panaskan air ni sebanyak to that degree Celsius lah, 100 degree Celsius. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Everyone. Cerita je. Kita nak tahu berapa banyak lah alkohol yang macam yang terbakar. In order for okay, ni okay kan? Faham tak? Macam before that etanol tu penuh contoh. Penuh kat dalam pelita ni. Lepas dah bakar maybe like tinggal 1/3 je, 1/4 je. So kita nak tahulah berapa banyak dah terbakar. So daripada sini boleh tahulah berapa gram. Berapa dia punya haba pembakaran tu. Macam tu. Macam nak kira pembakaran. Nanti kita kena ni lah. Kena guna formula lah. QFC theta lah. Semua benda tu. Macam tu. So dah ada mass. Dah ada temperature tu. Kita bolehlah ukur. Okay. So sekarang ni. Apa yang kita kena modify-nya kan. So instead of alcohol. Dengan pelita ni kita akan tukar tau. Jadikan lilin. Lilin apa yang dia bagi tadi? Merapu tadi. Okay, let's say kita pakai satu dulu lah. Lilin sarang lebah dulu, okay. So, let's say teacher tukar alkohol ni. Instead of alkohol, teacher tukar jadi lilin. Ni lilin sarang lebah. Okay, so what happen is, first teacher akan timbang dulu jisim lilin yang awal, yang before kita hidupkan api dia dulu. Timbang dulu. Okay, and then kita panaskan air ni. Kita decide lah sampai berapa darjah. Kita decide. Dia tak bagi apa-apa pun. Dia tanya je. Dia tanya macam mana je. Okay. So, kita yang kena decide semua benda. Okay, jom. Rasa macam nak buat lah. Macam dah faham je. Macam okay je. Sekejap. Mana page dia ni? This one. Okay, jom. So, first, dalam copper can tu, bekas kuprum tau. Bekas kuprum tu, kita akan isi air. Okay. So, sukat dululah. Sukat. Measure and pour. Sukat 100 cm3 air. Ni air ni boleh pakai air biasa je lah. Sebab kita bukan nak test dengan tindak balas kan. Macam bertindak balas dengan apa-apa. So boleh letak air je. Dan masukkan ke dalam bekas kuprum. And then kita buat apa? Record suhu awal air. And then tadi let's say kita pakai lilin sarang lebah tadi. Timbang dulu. Timbang jisim lilin sarang lebah dan recordkan. Okay. Keempat, dah timbang. Okay, dah ready lah. Bolehlah kita nyalakan lilin Nyalakan lilin untuk memanaskan air. Lepas tu kita decide lah nak berapa degree Celsius tadi teacher kata pun. Kita buat 50 je lah. Tadi dah kata 50 kan. Okay. Tak kisah tau. Up to you. Up to you. Kita tak nak tunggu lama-lama. Takkan sampai boil pula kan. Lama pula. Okay. So I choose 50 je lah sebab tak jauh sangat. Okay. So kita kata apabila suhu air meningkat sebanyak tadi 50 degree Celsius, kita padamkan lilin. Padam lilin dan timbang.
jisim lilin. Macam tu. Sekejap, tadi jisim lilin sarang lebah. Boleh tak kita kata, sorry, teacher nak add kat sini boleh? Macam jisim dia, maybe kita buat M initial, MI. M initial. Yang ni pula M final. Boleh? Macam tu. Labelkan lah kan. Lepas tu, sekejap. Suhu meningkat, badan lilin timbang, barulah kita record lah observation. Catat kematian. Okay. And then, kita buat apa? Kita kena test juga dengan lagi 2 lilin tadi kan? Sekejap. Soya, paraffin. Okay. Ulang eksperimen dengan menggunakan lilin soya dan lilin paraffin, ataupun ulang eksperimen dengan menggantikan lilin sarang lebah kepada lilin soya dan lilin paraffin. Tak kisahlah. Okay. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi 10 markah. So, kita buat calculation lah. Calculation lagi 3 markah. Okay, nak tanya dulu. So far so good tak everyone? Nanti yang tak faham, baik tanya sekarang. Nanti kan masuk exam, tak tahu. Teacher, kenapa dia guna bekas kupra? Okay, bekas kupra sebab nak bagi, okay. Kalau kita guna, dia macam senang nak conduct. Dia conduct elektrik, haba. A good conductor of haba. Okay, so cepatlah sikit kan. Kalau pakai polystyrene nanti macam terlalu lama pula. Dan banyak haba tu dia guna untuk ni je. Alah, kalau siapa nama? Saya belajar dulu dekat fizik form 4. It has something to do with dia punya muatan haba tentu. Muatan haba tentu bekas kupur logam is rendah. Betul tak? Maksudnya cepat panas. Betul tak? Betul. Okay. So that's why kita pakai bekas kupur. Okay, jom kita tengok macam nak buat pengiraan dia. Alright. Contoh pengiraan. Kita nak kira tadi, apa nama? Nilai bahan api kan? Sekejap. Jangan lupa tadi kita nak kira nilai bahan api yang macam mana kan? Okay, nilai bahan api tadi, again I repeat, dia joule per gram kan dia punya unit dia. Okay, sekarang ni joule dulu. Joule ni boleh cari daripada kita punya QMC theta, okay? So maybe kita buat ayat lah. Guna, maybe kita lay down kita punya variables dulu. Variable kita ialah tadi suhu awal air. Boleh tak kita assume suhu awal air tu suhu bilik je. So kita kata suhu, macam assume apa dalam bahasa Melayu. Tak apalah, assume je Tizakuan tukar je lah. Assume, anggap suhu bilik. Suhu awal air lah suhu bilik Suhu awal air kita kata suhu bilik, which is 25 degree Celsius contoh. And then suhu akhir tadi kita choose to be 50 degree Celsius. Okay. And then kita boleh dah kira Q MC theta. So guna formula, guna rumus. Guna rumus QMC theta untuk cari Q So Q M tadi ialah kita punya jisim air kita pakai 100. Kalau korang pakai 200 lah. Okay. Up to you. So janganlah banyak sangat. Copper can ni tak adalah besar mana. I think 100-200 tu okey lah. Okay. So 100 darabkan dengan
4.2. 4.2 ni specific heat capacity for water. Okay. Kita pakai 4.2 je untuk chemistry, untuk air je. Data kita ialah 50 tolak 25. Gitu kira lah. 10,500 joule. Ni teacher punya tau. Korang ikutlah korang punya kan. Ikut kan. So, macam ni. Dah ada joule. And then, cari jisim. Jisim lilin. Digunakan. Gitu. Yelah. Tadi, timbang tadi kan. Jisim akhir tadi. Awal tolak akhir. Akhir tolak awal. Tak kisahlah moduluskan dia. So, mass final minus mass initial. Maybe kita tulis X je. X gram. Okay. So, nilai bahan api ialah 10,500 joule bahagi X gram. Dah. Itu saja. Best tak soalan ni? I like this question. So, korang kena expect lah soalan macam ni boleh keluar. Okay? Possible ke teacher keluar macam ni? Yes, possible. Boleh je dia suruh memang nilai apa pun tak bagi tadi. Nampak tak? Mana ada nilai apa-apa pun dia bagi. Begitu je. Tak ada nilai apa-apa pun dia bagi. Korang pandai-pandai lah. Kalau macam ni kan. So tadi sebenarnya bila fikir balik, dia nak fikir balik taklah hebat sangat pun. Dia benda yang dah belajar je. Iaitu dia under haba pembakaran. Okay. Ingat balik setup dia macam mana. Kalau dia suruh lukis macam tadi. Tapi bawah tu buatlah lilin. Janganlah buat etanol pula. Okay. Alright. Boleh salin. Ada soalan boleh tanya. Hani ataupun Zakwan. Silakan. Teacher, MF sama MI tu apa? Tu mass final tolak mass initial. Mass apa? Jisim awal lilin apa akhir tolak awal lah. Macam tu moduluskan dia lah. Nak tahu beza dia je. Nak tahu apa berapa gram kita pakai. Gitu. Maksudnya berapa gram tu itulah yang terbakar untuk nak bagi air tu panas sampai suhu dia 50 degree Celsius. That much lilin digunakan. Gitulah. So bila kita buat kan macam kita sembang-sembang lah sikit. Macam lepas dah buat untuk lilin sarang lebah, lilin soya, lilin parafin. Lepas tu kita boleh judge lah mana satu yang memerlukan sedikit je jisim untuk memanaskan air pada suhu yang sama. Faham tak? 50, tiga-tiga pun kita buat lah 50 degree Celsius kan. Lepas tu kita assess. Mana satu yang paling guna sikit tu lah paling bagus. My guess is, kau boleh teka tak rasanya? Zakwan atau Wahani. Rasanya mana satu yang paling macam bagus kat sini? Paling ringan lah. Paling sikit lah jisim lilin digunakan. What do you think? Soya. Soya. Kalau Hani rasa? Apa dia? Parafin? Parafin. Sebab apa tau? Tengok tak tadi? Dia kata parafin tu buat daripada petroleum. Okay, maksudnya parafin ni minyak jugalah. Okay, minyak maksudnya I think lah dia pakai sikit je tapi dia boleh burn apa nama? Macam boleh keluarkan as much energy. Energy yang sama tapi dia gunakan sikit je. Faham tak? Maksudnya dia tak pakai banyak sangat lah untuk panaskan air sebanyak 50 degree Celsius. Okay, sebab apa? Parafin tu diperbuat pada petroleum. Okay, tapi kalau nak cerita pasal paling tak mesra alam, parafin lah. Tak mesra alam kan. Kalau nak ditanya pasal towards environment, maybe korang boleh suggest lah. Soya ke, sarang lebah ke. Faham Okay. Alright, Zakwan okay? Okay. Okay, lepas tu susah tak? Rasa macam boleh jawab tak kalau masa exam?
InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Dah buat kan? Mesti boleh jawab. Okay. Jom. Tengok B. Panjang umur dia tanya. Okay, dah agak mesti dia tanya. Lilin manakah akan menjadi pilihan anda? Wajarkan pilihan anda. Okay. So tadi, siapa? Maybe Hani nak jawab lilin paraffin kan? Tadilah pilih-pilih kan, wajarkan. Tahu tak perkataan wajarkan ni? Justify, you can choose anything. As long as kita justify. So untuk Hani nak paraffin candle. So boleh katalah macam kan kita pakai sikit je kan? Maksudnya lebih murah. Lebih murah. Cheaper. Settle. Sebab dia fuel kan? Dia cheaper and dia senang nak dapat jugalah kan? Kalau macam lilin tadi Zakuan nak cakap soya kan? Lilin soya boleh? Lilin soya dia lebih environmental friendly. Mesra alam. Settle. Mesra alam. Boleh juga kata apa, tidak membebaskan gas toxic. Boleh juga. Okay. So your choice. Anything. You choose and you get answer. Dah. Gitulah. Alright everyone. Sudah. Cukup. Alamak. Dah. Lagi 3 minit lagi. Bolehlah kita go through sikit-sikit je. Okay, kita dah masuk. Dah habis tau. Kita dah cover 2 chapter tadi by the way. Chapter 2 and chapter 3. Okay, ni maybe chapter 4 ni next class lah. Okay. Tapi boleh jawab lah sendiri. Jawab dulu. Okay, jawab dulu. And then next class kita bincang je lah. Okay. So latex. Macam mana dia boleh menggumpal. Okay, jap. Dalam chapter 4 ni ada satu eksperimen yang famous masuk dalam trial. Dia suka masuk trial. Iaitu pasal getah ni. Getah tervulkan dengan getah tak tervulkan. Tak tahu tanyalah Zakuan. Zakuan ada tak masuk tervulkan dengan tak tervulkan? Ada. Cakap dah. Dia suka masuk tau yang ni. Okay. Tapi dah SPM tak famous sangat. Tapi trial dia suka masuk. So untuk Hani yang belum exam, boleh tengok-tengok lah pasal getah ni. Tervulkan versus tak tervulkan. Boleh go through baca. Okay. Mungkin nak cakap soalan bocor. Tak tahulah what's going to come out kan. Tapi baca je lah. Okay. Alright. So untuk getah macam mana proses dia menggumpal ni pun you need to tahu. Okay. So kalau nak gumpalkan getah, nak tambah apa? Zakuan atau Hani? Cuba jawab. Kita jawab verbal je lah. Acid. Apa dia? Acid. Asid apa? Hydrochloric kot. Tak boleh. Asid kuat tak boleh. Asid lemah je. Okay. So etanamik ke. Okay, ingat. Dia nak gumpalkan ke nak coagulate ataupun nak avoid coagulation, dulu kita pakai yang lemah. Okay. So untuk helps coagulate, untuk menggumpal, okay, coagulate tu gumpal coagulate. Kita akan guna asid lemah. Suggest lah asid lemah. Any asid lemah. Okay. So kalau nak prevent coagulation, kita akan letak alkali lemah. Iaitu ammonia contoh. Contohnya NH3 lah, ammonia. Okay, asid lemah, alkali lemah. Lemah-lemah lah dua-dua. Okay. And then, please baca macam mana nak proses dia ni. Sangat senang. Senang gila. Please, korang kena score. Chapter 4 ni, ya Allah, senangnya this part. Okay. Alright. So, itu sahaja untuk hari ni. Any question before we end the class? Ada tak nak tanya apa-apa? Sesi Q&A. Tak ada. Zakuan tak ada. Hani ada? Tak ada. Esok ada exam tak? Hani dan Zakuan? Dah. Tak ada. Zakuan ada exam ke? Ujian mendengar. Macam mendengar. Okay lah. Alright.